Pernah tak anda perhatikan seorang kanak-kanak dan mula terfikir perkembangan dia ni okey ke tak ya? Kalau pernah, anda tak keseorangan. Ramai sangat ibu bapa dan penjaga yang ada kerisauan yang sama. Jadi, jom kita sama-sama tukarkan kerisauan tu kepada satu kejelasan. Saya akan bantu terangkan apa yang perlu diperhatikan dan apa langkah seterusnya yang boleh kita ambil. Detik-detik macam inilah, saat seorang ibu atau bapa rasa sangat risau, biasanya menjadi titik permulaan bagi ramai keluarga. Ia satu perasaan yang kuat, satu gerak hati yang memberitahu anda mungkin ada sesuatu yang berbeza. Dan perasaan tu sangat-sangat penting. Jadi, daripada kita biarkan kerisauan tu berlarutan, apa sebenarnya yang boleh kita buat? Nah, kupasan kali ini direka khas untuk bagi anda satu laluan yang jelas, bermula dari faham tanda-tanda awal sehinggalah kepada tindakan yang boleh diambil. Jom kita bongkar langkah-langkahnya satu persatu. Selalunya kan, pertanda pertama tu bukan datang dari senarai semak doktor atau carta perkembangan. Ia datang dari hati, gerak hati seorang ibu bapa. Firasat anda itulah sebenarnya data yang paling penting dalam keseluruhan perjalanan ni. Okey, ni pesanan pertama dan yang paling mustahak. Percayalah pada naluri anda. Kalau anda rasa ada sesuatu yang tak kena, perasaan tu adalah sah. Terus ambil peduli tu bukanlah satu reaksi yang berlebihan. Sebaliknya, ia adalah langkah pertama ke arah pemahaman dan sokongan. Baiklah, sekarang jom kita lihat dengan lebih dekat beberapa petunjuk konkret yang anda boleh perhatikan, terutamanya pada peringkat paling awal kehidupan seorang anak. Pada tahun pertama, tanda-tandanya boleh jadi sangat halus. Jadi, ia bukan tentang satu perkara saja, tapi tentang satu corak. Contohnya, bayi yang jarang buat eye contact atau tak balas senyuman anda pada usia 6 bulan atau mungkin tak menoleh bila namanya dipanggil. Semua ini adalah petunjuk awal yang patut kita beri perhatian. Bila kanak-kanak masuk tahun kedua, tanda-tanda ni biasanya jadi lebih jelas, terutamanya dalam cara mereka berkomunikasi dan bermain. Cuba perhatikan, ada tak perkataan tunggal pada usia 16 bulan? Atau frasa ringkas pada usia 2 tahun? Dan yang ni sangat penting, kemunduran. Kalau anak anda tiba-tiba hilang kemahiran yang dia pernah ada, ini adalah satu tanda amaran yang sangat jelas. Konsep perhatian bersama ni, ini memang kunci. Ia satu kemahiran sosial yang sangat penting. Bayangkan macam ni, seorang anak nampak kucing, dia tunjuk kucing tu, lepas tu dia pandang muka anda, seolah-olah nak pastikan, mak tengok tak apa yang saya nampak. Itulah dia perhatian bersama. Kelewatan dalam kemahiran ni adalah salah satu petunjuk awal utama untuk gangguan spektrum autism atau ASD. Mesti ramai ibu bapa tertanya-tanya, adakah ni cuma fasa terrible twos? Slide ini membezakannya dengan jelas. Tantrum biasa selalunya sebab nakkan sesuatu, tapi cabaran yang berkaitan dengan ASD ni selalunya tercetus sebab beban deria, terlalu bising, terlalu terang atau sebab rutinnya terganggu. Ia bukan sangat pasal keinginan, tapi lebih kepada kesukaran untuk memproses dunia di sekeliling mereka. Okey, jadi anda dah perhatikan beberapa tanda. Apa langkah seterusnya? Ia bukan tentang terus lompat ke kesimpulan, tapi tentang memulakan satu proses untuk dapatkan jawapan yang lebih jelas. Proses penilaian formal ni mungkin dengar macam menakutkan kan? Tapi sebenarnya ia adalah satu laluan yang tersusun rapi. Semuanya bermula dengan perbualan dengan pakar pediatrik anda. Kalau kerisauan tu masih ada, saringan akan dibuat guna alat-alat khas. Dan kalau saringan tu tunjukkan ada risiko, barulah penilaian yang lebih mendalam oleh satu pasukan pakar akan dijalankan. Ini adalah beberapa contoh alat yang digunakan oleh para profesional. Macam M-Chat ni, ia sebenarnya cuma satu soal selidik ringkas yang direka khas untuk anda sebagai ibu bapa yang jawab. Jawapan anda tu sangat-sangat berharga. Perlu ingat, alat-alat ni bukan untuk bagi diagnosis, tapi ia sangat bagus untuk kena pasti kanak-kanak mana yang perlukan penilaian lanjut. Selepas proses kenal pasti, kita beralih pula kepada tindakan. Dan berita baiknya, ada banyak intervensi yang terbukti berkesan dan betul-betul boleh membawa perubahan yang besar. Secara amnya, ada dua kategori utama sokongan. Model komprehensif macam EBI adalah program intensif yang merangkumi semua bidang perkembangan. Intervensi berfokus pula lebih spesifik. Ia menangani satu kemahiran pada satu masa. Contohnya, cara nak mulakan perbualan. Senang cerita, model komprehensif ni macam program senaman seluruh badan. Manakala intervensi berfokus ni macam kita sasarkan satu kumpulan otot tertentu.
Anda mungkin pernah dengar istilah ABA. Secara asasnya, ABA ni adalah satu pendekatan yang guna prinsip-prinsip pembelajaran untuk ajar kemahiran baru dan kurangkan tingkah laku yang mencabar. Ia menjadi tulang belakang kepada banyak intervensi yang paling berkesan untuk ASD. EIB ni adalah salah satu contoh model komprehensif. Kajian dah tunjukkan yang program intensif macam ni, terutamanya bila dimulakan sebelum umur 3 tahun, boleh bawa peningkatan yang sangat ketara dalam IQ, bahasa dan kemahiran urus diri. Perkataan intensif tu memang penting di sini. Ia tunjukkan komitmen tinggi yang boleh bawa perubahan besar. NDBI pula adalah satu lagi pendekatan yang hebat. Kalau EIBI tadi lebih berstruktur, NDBI ni pula fokus pada pengajaran kemahiran dalam persekitaran semula jadi anak tu. Contohnya, masa tengah bermain, ada waktu makan. Ini sangat membantu anak untuk guna kemahiran baru mereka tu dalam kehidupan seharian, bukan setakat dalam sesi terapi. Slide ni sangat penting sebab ia tunjukkan betapa besarnya peranan anda sebagai ibu bapa. Intervensi diperantarai ibu bapa atau PMI melatih anda untuk menjadi sebahagian daripada pasukan terapi anak anda. Ia bukan sahaja beri manfaat pada anak, malah kajian tunjuk ia juga boleh kurangkan stres ibu bapa dan tingkatkan keyakinan diri. Anda adalah ejen perubahan yang paling berkuasa. Kita dah lihat tanda-tanda, saringan dan jenis bantuan yang ada. Sekarang, jom kita simpulkan semuanya dengan menekankan perkara yang paling mustahab. Mengapa bertindak awal itu adalah segalanya? Nombor ni sangat penting. Kajian demi kajian menunjukkan yang intervensi yang bermula sebelum usia 3 tahun mempunyai kesan positif yang jauh lebih besar. Kenapa? Sebab pada usia ni, otak kanak-kanak sangat plastik atau fleksibel. Ia macam span, sangat mudah dibentuk dan bersedia untuk belajar. Kita sebenarnya sedang manfaatkan satu tempoh peluang yang sangat kritikal. Jadi, kesimpulannya, intervensi awal ni bukan sekadar tentang nak uruskan gejala. Bukan. Ia adalah tentang membina satu asas yang kukuh untuk sepanjang hayat mereka. Ia tingkatkan komunikasi, kemahiran sosial, kebolehan kognitif dan yang paling penting, ia membuka pintu kepada masa depan di mana mereka boleh capai potensi mereka yang sepenuhnya. Selepas semua maklumat ni, kalau ada satu saja mesej utama yang perlu anda ingat, sekiranya anda ada kerisauan tentang perkembangan anak anda, apakah mesej itu? Inilah dia, kita kembali ke tempat kita bermula. Naluri anda sebagai ibu bapa adalah kompas anda. Kalau anda rasa ada sesuatu yang perlu diberi perhatian, teruskan siasat. Bertindak awal tu bukan tanda panik. Ia adalah tanda harapan dan pemekasan. Dan ia betul-betul boleh mengubah dunia seorang kanak-kanak.